Assalamualaikum. Hari ini kita nak sama buat Belakeh and sekarang kita berada di ST Rosyamat Sungai Buloh dan juga hari ini kita bukan sahaja berdua. Ya, di mana kita akan bersama dengan ini dia artis popular tanah air yang meningkat ni. Kau tak payah nak menipu. Oh iya ke? Tak payah. Oh iya ke? Benda tu tak ada. Sekarang ni kita pergi ke Rosyamat ni, kita tengok Datuk Rosyam nak bagi kita barang apa. Tapi truly? Dalam ada. Okay. Jom. Jom dos. Yeah. Madu tualang. Madu tualang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Right. Faiz. Saya Firdaus. Ni Apple, ni Talam. Okey. Kami dari Belakeh ni. Kita dah siap bungkus dah, siap-siap. Ada 2 set semua kan? Okey. Okey, so kita dah siapkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada ST Rosyamat dan juga terima kasih kepada Datuk Rosyam kerana orang kata bagi semangat. Lebih kurang ada dalam 20 lebih barang banyak. untuk kita edarkan kepada apa pedagang-pedagang kecil kita. InsyaAllah. Alright. Jadi apa pun, jom. Terima kasih. Oh. Alhamdulillah banyak. Jadi kita pun dah dapat barang. Jadi apa kita nak buat? Niaga? Aduh dah, jom kita masukkan barang. Oh, Akbar. So hari ni insya-Allah kita cari lagi pedagang-pedagang kecil yang ada kat Tanjung Karang ataupun kat Kuala Selangor nanti insya-Allah. Dan sekarang ni ini barang-barang daripada Rosyamat dan juga ada manis-manis daripada Belakeh. Insya-Allah. Kita tunggu je dulu. Hari ini kita dapat kelengkapan barang masak daripada Datuk Rosyam. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah. Kita akan agihkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan.